Timbalan Presiden dimenangi oleh Saudari Nurul Izzah Anwar dengan bilangan undi yang diterima 9,803 dan akhirnya sudah tentu Nurul Izzah Anwar diumumkan sebagai pemenang jawatan timbalan Presiden PKR pada pemilihan parti itu pada 23 Mei. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan Pusat JPP, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa selepas selesai perasmian Kongres Nasional Keadilan 2025 berlangsung di Johor Bahru. Nurul Izzah yang juga bekas Ahli Parlimen Pematang Pauh memperoleh 9,803 undi. Untuk menewaskan penyandang jawatan itu, Datuk Seri Rafizi Ramli yang meraih 3,866 undi. Untuk rekod, Rafizi pernah tewas dalam saingan timbalan Presiden PKR pada 2018 ke atas bekas Menteri Besar Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali pada pemilihan 2018, namun berjaya menang pada pemilihan 2022 menewaskan bekas Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.